Nervous. Action. Okay guys, hari ni kita nak teruskan perjalanan kita daripada episod yang lepas. So kita nak pergi ke tempat Cik Ika pula kali ni. Sebabnya kita nak timba ilmu sedikit sebanyak daripada Cik Ika. Sebab Cik Ika ni antara peniaga yang paling berpengalaman dekat dalam Keluang ni. So jom kita jumpa Cik Ika sekejap lagi. Hello, Assalamualaikum guys. So hari ni kita nak pergi jumpa dengan Cik Ika Bridal and Catering. So kita nak minta sedikit ilmu daripada Cik Ika untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berpengaruh. So check it out. Okey, kita dah sampai dekat tempat Cik Ika Bridal and Catering. So hari ni kita nak minta sedikit ilmu dengan Cik Ika. Let's go. So di sinilah terletaknya. Wait a minute. Terletaknya. Nope. Okay. Dewan Cik Ika Bridal and Catering. So kita nak jumpa owner dia. 2 hours later. Nampaknya sidai itu adalah pasti. Tak berangkat. Well, kita call sekali lagi. Hari yang mantap. What? Bro, what are you talking about, man? Hello, Assalamualaikum. Hello, Cik. Ya, Cik Ika. Mana Cik Ika? Hello. Hello, Cik Ika. Hello. Ya, Cik. Kenapa ya? Dekat mana Cik Ika? Saya dekat Dewan Ibu Ku Halimah. Ibu Ku Halimah. Cik Ika? Awak dah ada kat sana ke? Dah. Dekat atas ni. Kat office. Tu kisahnya. Banyak minum ya ni. Buat kerja tidak. Penat. Okay, let's go. Come on lah, kita orang buat konten. Let's go. Okay. So kita sekarang ni berada di bilik mesyuarat tempat Cik Ika. So kita menunggu Big Boss sekarang on the way. So apa-apa kita kena on time dulu. Big Boss lambat tak apa. Okey je. Sidai itu pasti. Sebenarnya kita orang nervous sebab akan nak jumpa Big Boss ni. Sebab Big Boss ni orang kata garang, tapi hati dia baik. Kalau pada bodek. So apa yang nak perlu dibincangkan tu sekarang? Bukan. Apa ni? Ish, lapar mat. Ini bola gol. No camera please. Sekali dia makan benda yang aku ingat juga. So ni lah gula-gula yang ada kat tempat Cik Ika. Nampak macam bola golf, but it's actually not bola golf. This is candy, you know. Cuma dia makan, sekali makan dia tak habis lah. Dia cuba. Tak boleh dia keras. Mungkin dia kena celup dengan air. Ada macam-macam candy. Yang ni perasa lemon. Yang ni pula dia rasa strawberry. Kalau yang ni I rasa dia rasa beras kot. Mungkin ni perasa beras. Oh, ingat guilty. Gatti. Ingat guilty tadi. Ambil bola ni guilty. Apa
purpose-nya letak bola golf kat dalam ni Adakah Cik Ika main golf kat dalam ni? Okay. A few moments later. Khabar? Sama baik Cik Ika. Khabar warah mainnya. Terima kasih Sihat, awak dah maintain dia. Apa khabar? Chandra. Jom lah apa yang nak kita nak sembang-sembangkan. Panggil Rin, my admin. Rin. Apa yang kita boleh bagi nasihat, kita pun tak betul juga kan. Tapi kita share lah apa-apa yang rasa. Tapi ambil yang baik je, yang tak baik jangan ambil tau. Kita dah boleh start sipu lah. No. So apa yang nak mulakan dulu, sebab Cik Ika tak arif lagi lah. Kalau you nak tanya soalan, nak tanya pendapat, nak tanya idea, apa yang Cik Ika boleh bagi, Cik Ika bagilah. Kita ambil nak buat job satu macam contoh untuk corporate lah, macam contoh owner business, kita shootkan profile video untuk dia punya business macam tu, dan itu lah target klien kita orang. Kita orang punya matlamat target klien kita orang tu umpamanya macam semi pro nak ke profesional, maksudnya dia nak buat proposal untuk dia tapi daripada segi video macam tu. So kita punya plan yang macam tu lah, dan kita orang combine beberapa company untuk kuatkan lagi kita punya team production. Catering, orang pengurus majlis, you bergabung tenaga, share rezeki dengan dia orang semua. You plan majlis tu. You tengok sistem kita, SOP kita, penting ikut SOP. Jangan pelanggan kontrol kita, biar kita kontrol pelanggan. Contoh? You kena belajar lah dua tu. Kalau you terlalu ikut sangat pelanggan punya cara, you akan penat. Dekat majlis dalam 2-3 hari, seminggu, you akan tension. Burn out. Ada masa kita merendah diri, ada masa kita meninggi diri, dan ada masa kita menggugut. Gugut? Ya, kena belajar tu, tiga tu kena pecahkan. Akan you tahulah cara menggugut tu macam mana ya. Kita ada cara. Ambil pisau. Okay, so ni kita punya proposal. So ni salah satu video sampel. Terima kasih juga sebab sudi luangkan masa dan sudi bercerita atas ada banyak share kat kita orang. Pengalaman ilmu macam-macam lagi, Dan log juga. Wajib. dan share duit juga. Itu yang lagi best tu. Untuk apa-apa maklum dengan Chandra, untuk bayaran ke apa-apa. Chandra, so nanti apa-apa kita orang contact. Okey. Okey, terima kasih sekali lagi pada Cik Ika kerana sudi luangkan masa dengan kita orang. So terima kasih atas ilmu dan pengalaman, dan juga sudi mengambil kita orang. Kita dah selesai purpose dengan Cik Ika, dan terima kasih Cik Ika sekali lagi kerana sudi bagi kita orang ilmu dan pengalaman Cik Ika yang sangat berharga ni. So Cik Ika ada apa-apa ucapan nak bagi kepada kami? Terima kasih anak-anak muda keluar yang kata nak ilmu, walaupun saya ni hanya ilmunya tak seberapa, tapi dia orang nak kita share je. Yang baik ambil, yang tak baik tak perlu diambil lah. Tapi bagus anak-anak muda dan orang-orang Melayu kita untuk upgrade dalam bisnes mereka. InsyaAllah saya orang pertama untuk video corporate.
Video corporate. Keluar saya orang pertama, memang impian saya memang itu yang kita fokuskan untuk tahun ini. Kehadiran mereka sangat-sangat bermakna. Pihak Cik Ika Bridal memang rezeki mereka. Terima kasih. So, nantikan video korporat Cik Ika Bridal and Catering. Bye-bye. Ini anak Sultan Johor yang bagi kita masa. Alhamdulillah guys, so hari ni selesai sudah perjumpaan kita dengan Cik Ika Bridal and Catering. So nantikan video korporat daripada Cik Ika Bridal untuk 5 tempat dia. Bye bye. Alhamdulillah, so selesai sudah perjumpaan dengan Cik Ika. Sedikit sebanyak terima kasih sangat bagi ilmu, pengalaman dan sudi ambil dengan kita orang untuk video korporat ni. So hari ni kita orang dah settle kerja, nak makan tak lapar. Nampak dah kurus. What? Bro, what are you talking about, man? Let's go. Bam! Meanwhile, Itulah aku dah pesan. Yang kali buat kerja, telefon simpan dalam poket, letak atas meja buat apa? Tak pasal kena ulang. Aduh. Kali Cik Ika pun dah balik. Pisang. Itulah faktornya, Ke mana? Sekarang ni aku nak pergi ambil phone jap. Boleh pula aku tinggal phone. Ada phone tertinggal tadi? Phone tertinggal? Ya, tak salah. Tu kerja aku nak pergi ambil phone lagi. Assalamualaikum. Tadi ada call nak ambil phone, tinggal. Siapa yang angkat tadi? Laki ke buat? Yap. Cika, ambil phone. Pasal nak dikit. Tak perasan. Sampai cakap ambil jam ke tengah cat. Ya, saya. So hari ini kita selesai meeting, kita terus pergi makan di Biryani Kukus Hijrah. So untuk tempat sini biasanya pagi sampai tengah hari macam tu, yang aku dapat info lah. Pagi tengah hari biryani, masuk tengah hari ke petang malam adalah ayam gepuk dan ayam penyet. Oh yeah. Allahumma barikkana fima razaqtana wa qina azabannar. Jemput minum guys. Milo. Ais. Wow. Kicap. ABC.